itu saya nak bagi tahu tentang apa yang penasihat ekonomi PMO kata berkenaan dengan bulan Jun ni, expect the worst. Okay. Bila perang Februari hari itu berlaku, saya ada bagi beberapa perkara yang akan berlaku. Saya kata harga minyak akan naik, harga barang akan naik. OPR juga berkemungkinan akan naik. Nampaknya OPR tak dinaikkan. Fine. Tetapi baru-baru ini dalam 2-3 hari lepas, pakar ekonomi mengatakan bahawa pada penghujung tahun ini berkemungkinan OPR akan dinaikkan. There is a possibility OPR akan dinaikkan. So, penasihat ekonomi PMO bimbang rakyat tak bersedia hadapi krisis ekonomi. Seorang penasihat ekonomi di Pejabat Perdana Menteri melahirkan kebimbangan orang ramai, tidak memberi reaksi serius terhadap krisis ekonomi yang bakal berlaku susulan konflik di Asia Barat, which is next month, Jun. Bagaimanapun beberapa pakar lain memberitahu Malaysia kini bahawa reaksi masyarakat itu sebahagiannya berpunca daripada cara kerajaan membentuk naratif berkaitan krisis tersebut. Tak ada masalah. Kita ekonomi okey, negara lain je teruk. Negara kita ni tak payah nak panik. Kita tak payah nak risau. Tapi sebenarnya itu silap, tuan-tuan. Pengarah kanan ekonomi dan keuangan PMO, bukan Rafizi Ramli ya, Prime Minister Office Nur Hisham Hussein, dalam wawancara bersama BFM yang disiarkan semalam, membandingkan situasi semasa dengan keadaan Malaysia sebelum pandemik COVID-19 melanda. Saya rasa seperti kita berada pada Februari 2020. Virus baru hendak melanda, kita mendengar semua berita ini. Semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi bulan depan kita berada dalam krisis besar. Dan walaupun saya tidak akan mengatakan ini memberi kesan dramatik seperti itu, saya mendapat perasaan yang sama dalam erti kata bahawa kita mengambil baik. Kita mengambil baik, saya tidak mahu kata memandang ringan perkara ini, tetapi orang ramai terus menjalani kehidupan seperti biasa dan tidak mengubah tingkah laku mereka. Tambahnya sebab itu dia tampil memberi wawancara bagi meningkatkan kesedaran mengenai situasi berkenaan. Nur Hisham turut memberi amaran bahawa bekalan minyak tempatan mungkin tidak akan kembali normal sehingga hujung tahun ini atau malah 2027 walaupun perang berakhir daripada masa terdekat. Kenapa dia kata? Sebab antara lain kenapa takkan ni, sebab bila Iran dan US retaliate lah, apa dia orang buat? Dia orang sealkan pipe tu. Jadi nak buat balik benda tu mengambil masa 3 ke 6 bulan. So walaupun perang tu habis esok, untuk recover dia akan ambil masa 3 hingga 6 bulan. Minyak kita 70% datang daripada Selat Hormuz. 70% datang daripada Selat Hormuz. Ini kerana rantaian bekalan dan operasi telaga minyak memerlukan masa berbulan-bulan untuk pulih. Sementara itu katanya pengilang mungkin mula menghentikan pengeluaran bulan depan apabila bekalan bahan mentah habis. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan pekerja menerima kurang shift dan pengurangan kerja lebih masa. DH melaporkan lebih 2/3 pengilang sedang bergelut dengan keadaan bekalan yang semakin buruk akibat konflik berpanjangan di Asia. Laporan itu memetik Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia sebagai berkata input yang paling terjejas termasuk petrokimia, bahan kimia industri, logam dan pembungkusan. Sementara itu, ketika diminta mengulas kenyataan Nur Hisham, penganalisis dasar awam Kamlesh Kumar berkata, masalah reaksi masyarakat terhadap krisis yang bakal berlaku berkait rapat dengan cara kerajaan menyampaikan isu. Selama beberapa bulan, orang ramai diyakinkan, bekalan minyak mencukupi, bekalan mencukupi. Mesej itu membentuk tingkah laku pengguna ke arah satu kaedah tertentu. Meminta rakyat Malaysia mengubah haluan secara mendadak sekarang tanpa panduan jelas atau plan peralihan yang memungkinkan berisiko mencetuskan kekeliruan dan panik. Rafizi dah sebut hari itu bahawa untuk minyak ni kembali, minyak ini kembali kepada keadaan semasa yang betul, yang bagaimana kita ada sebelum ini. Paling kurang katakanlah perang itu berhenti esok hari, dia akan ambil masa 3 ke 6 bulan. It will take about 3 to 6 months. 3 ke 6 bulan untuk dia kembali normal. Kenapa macam tu is? Sebab yang musnah infrastruktur. Infrastruktur ni cost dia berbilion. Satu, walaupun duit ada, nak buat balik berbulan. Itu antara sebab kenapa. Tambah pula sekarang ni perang belum tentu habis lagi kan. Perang belum tentu habis lagi. Jadi apa kata Rafizi hari itu? Dan akhirnya kerajaan akur apabila kerajaan akan menggunakan padu. Kan? Kerajaan akan menggunakan padu dalam masa yang terdekat untuk pembahagian minyak. Okay. Now, menurut kata Rafizi di dalam podcast beliau, sepatutnya penjelarasan Budi 95 itu dilakukan dengan melihat kepada tier.
Sekarang ini kerajaan nak tengok T20, T40, M40, B40. Itu bukan kaedah dia. Tuan-tuan perasan tak sebelum Rafizi berhenti hari itu, apa yang berlaku adalah, apa yang berlaku tuan-tuan? Sebelum Rafizi berhenti jadi menteri itu. What happened? Dia buat ada satu statistik ni berkenaan dengan pendapatan wajar dipanggil. Dia buat kajian tentang pendapatan wajar. Kenapa penting pendapatan wajar? Ini sebelum perang berlaku. Sebab dia kata kita nak sasarkan minyak kepada yang berpendapatan wajar. Maksudnya yang layak berdasarkan pendapatan wajar. Bukan berdasarkan gaji. Sebab dia kata orang yang bergaji 11,000 di Kuala Lumpur itu bukan T20. Itu dikira M40. Orang yang bergaji T20 di Jeli contoh. Mungkin di Hulu Rajang contoh. Mungkin di Kuching contoh. Dianggap sebagai T20. Tetapi di bandar Kuala Lumpur, mungkin di bandar Pulau Pinang, mungkin di Johor Bahru katakan, tidak boleh dianggap sebagai T20. Lepas itu gaji tak cukup. Kena tengok apa lagi tuan-tuan? Kena tengok take home income dia, hutang dia. Kena tengok berapa ramai anak dia ada. Ada tak dia tengah menanggung OKU, jarak rumah dia ke tempat kerja, berapa kos dia. Semua itu kena take into consideration, baru boleh kerajaan nilai dan bagi accordingly. Baru boleh bagi accordingly. Maksudnya baru boleh bagi, orang ni layak atau tidak layak kepada subsidi. Itu satu tadi. Kaedah kedua adalah dengan cara, bukan subsidi itu bagi subsidi pukal kepada minyak. Kaedahnya adalah bagi duit tu direct terus kepada rakyat. Duit subsidi yang dijimatkan tadi bagi direct terus. Maknanya apungkan minyak 97-95 tak ada subsidi. Tetapi yang penjimatan tadi tu direct bagi kepada rakyat. Masuk dalam akaun dia orang tiap-tiap bulan. Kenapa macam tu? Rafizi kata sebelum kejadian minyak naik kerana perang. Kita tak tahu perang akan berlaku hari tu tau. Kenapa kita nak kena buat demikian? Kenapa perlu kita buat demikian? Sebab kita takkan boleh tampung harga subsidi minyak di atas di atas pengeluar minyak selama-lamanya. Kita tak boleh tampung. Tetapi kita boleh bagi duit pada rakyat. Dan kalau kita letak subsidi di atas pengeluar minyak, yang dapat untung pengeluar minyak. Ditambah pula sekarang ini yang dapat subsidi semua. Jadi orang kaya semua dapat. Kan macam saya kata kan, kawan saya naik motosikal sebulan 100 liter tak habis. Tapi ada kawan yang naik kereta 200 tak cukup. Faham maksud saya? So formula itu dia orang dah terlewat. Sekarang ni dah masuk bulan April. It's too late already. Baru nak implement nak laksana padu, baru nak gunakan padu. Kerajaan mungkin akan guna padu kembali untuk nak sasarkan balik subsidi. Macam mana? Kenapa saya punya ni lagging? Kan? So, payahlah. Payah. Tak apalah tuan-tuan. Itu hakikat yang kena terima oleh kerajaan inilah. Baik. Habis kat situ. Saya nak sentuh sikit tentang Tuan Ibrahim Tuan Man itu kan. Dia sebut tentang Ustaz Zahawi kan. Dia kata cerita tentang Umar dan juga Ali itu, Umar dan juga Abu Bakar itu cerita khilaf, dia kata. Itu khilaf. Khilaf ni maksudnya ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tuan Ibrahim Tuan Man, kalau tak tahu jangan buat tahu tau, jangan buat pala tahu. Tak ada khilaf cerita tu. Cerita tentang sahabat seperti Umar dan Abu Bakar berkenaan dengan cerita yang itu. Menzina lah, makan minum arak lah, pergi bunuh anak lah. Yang tu tak ada khilaf, tak ada orang cerita macam tu. Tak ada khilaf pun, bukan khilaf muktabar pun. So Tuan Ibrahim Tuan Man, saya pun tahu benda tu tak khilaf lah. Okay, saya ambil kat situ je. Alright, so langkah Rafizi Nik Nazmi jadi tumpuan. Okay, 17 hari bulan ini, siapa pergi hari bulan? 17 hari bulan ini, tolong komen kat bawah siapa yang pergi 17 hari bulan. Dekat mana? Dekat Wan Utama akan ada pertemuan. Bukan ada pertemuan, akan ada rapat umum. Rapat umum. Hala 7 Rafizi Nik Nazmi, dan ke mana parti politik kita akan orang Sarawak kata berinsut ataupun bergerak selepas ini.